ada soalan sampai kepada saya. Soalan tentang orang yang meninggal hari Jumaat. Ada sebahagian kata memang kematian yang baik. Ada sebahagian kata kematiannya biasa, seperti hari-hari lain. Hadis berkenaan kematian hari Jumaat kedua akan terhindar dari azab kubur, sahih ataupun tidak, dan mohon pandangan. Dalam perbincangan para ulama berkaitan dengan fadilat, kelebihan yang seseorang dapat apabila dia meninggal hari Jumaat, para ulama kata ini adalah tanda sebagai orang yang mendapat husnul khatimah. Hari Jumaat termasuk juga malam Jumaat. Jadi malam Jumaat dan hari Jumaat. Kalau ikut masanya adalah bermula maghrib, malam Jumaat, sampai esok subuh, kemudian siangnya sampai maghrib. Malam Sabtu tak masuk. Malam Sabtu tak masuk. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Amru ibn Al-As di dalam Sunan At-Tirmidzi, bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu yawmal jumu'ati aw lailataha illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malamnya, iaitu malam Jumaat, melainkan Allah Ta'ala selamatkannya ataupun lindunginya daripada fitnah kubur. Hadis ini dikira sahih oleh majoriti para ulama. Al-Imam Al-Munawi menyatakan ketika syarahkan hadis ini bahawa kelebihan yang Nabi SAW sebut, mereka yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat selamat daripada fitnah kubur, itu maksudnya selamat daripada azab kubur. Yang kedua, kerana Jumaat itu Allah Subhanahu Wa Taala pilih sebagai hari yang mulia. Hari Jumaat adalah hari akan berlakunya hari kiamat. Dalam hadis yang lain, hari Jumaat juga antara lain Allah perintahkan supaya neraka tidak, maknanya ada operasi mengazab pada hari Jumaat dalam satu riwayat yang lain. Maka kalau begitu, Nabi sebut lagi berkaitan dengan fitnah kubur, maknanya ini satu lagi yang lain berkaitan dengan kelebihan dan fadilat orang yang meninggal pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Tambahan pula ada satu lagi riwayat dalam Hulyatul Awliya daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati ujira min azabil qabri wa jaa yaumal qiyamati alaihi taba'us syuhada." Siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat akan terhindar daripada azab kubur, dan pada hari kiamat nanti dia datang, padanya ada cop ataupun ada tanda dia dalam kalangan ataupun mendapat pahala para syuhada. Ini kelebihan lain pula. Jadi ada dua dah. Satu, fitnah kubur dengan maksud azab kubur terhindar. Yang kedua, pahala orang yang meninggal dunia sama macam hari Jumaat tu, sama macam pahala orang mati syahid. Jadi ini kelebihan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi berdoa agar kita ini dapat fadilat ini, dan walau apa pun seseorang itu tuan-tuan kenal ataupun tuan-tuan tahu latar belakangnya, tapi kalau dia meninggal pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat, para ulama kata dia selamat daripada azab kubur. Wallahu a'lam.